Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan wanakkam kepada semua game bayang yang hadir menuntut Shadow Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadow Sarak game bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah, sekali lagi kita ditemukan di mana Shadow akan berkongsikan pengalaman seram yang dialami oleh individu yang kurang bernasib baik. Dan sebelum kita ke kisah seram subscriber, cara santai pada hari ini, ingin Shadow mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang masih lagi berada di kampung. Saya harap korang semua dah enjoy baik-baik dan dah makan sedap-sedap semua benda. Tapi yang penting, amal ibadah tetap dilakukan. Mungkin ada yang baru nak balik kampung ke apa, Shadows doakan agar perjalanan korang semua selamat tiba ke destinasi. So pada hari ini seperti biasa, seperti mana Shadows katakan, Shadows akan berkongsikan kisah seram subscriber, cara santai, cara membaca kisah-kisah mereka yang telah menghantar kepada Shadows, sama ada melalui email ataupun melalui WhatsApp. So korang bolehlah kongsikan kisah korang melalui WhatsApp dekat bawah ni ataupun melalui email His Shadows Channel. So kita ada 3 kisah pada hari ini. Shadows pun tak nak buang masa, so jom kita ke kisah yang pertama. Alright, game semua. So kisah kita yang pertama ni merupakan pengalaman daripada seorang subscriber yang bernama Hamid. So Hamid ni boleh dikatakan seorang yang bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah kilang. So jom kita bacakan kisah yang dikongsikan. Assalamualaikum Shadows. Waalaikumsalam. Saya nak kongsikan satu pengalaman yang sampai sekarang saya masih tak boleh lupa walaupun dah lama berlaku. Nama saya Hamid dan waktu kejadian ini berlaku, saya kerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah kilang kawasan Shah Alam. Saya memang biasa kerja shift malam, jadi benda-benda gelap atau ronda sorang-sorang ni dah jadi rutin harian saya. Kilang tempat saya kerja tu agak besar. Siang memang sibuk dengan forklift lah, mesin lah dan pekerja keluar masuk. Tapi bila masuk tengah malam, suasana memang lain. Teramat sunyi. So kisahnya bermula di mana pada masa itu saya hampir dah 3 tahun bekerja dekat kilang tu. Jadi saya memang tak percaya sangat dengan cerita guard-guard yang lama bekerja dekat situ, yang di mana mereka selalu pesan jangan berada lama dekat kawasan belakang store pada waktu malam. So katanya kalau dengar bunyi pelik, jangan cari dari mana datangnya bunyi tu. So si Hamid ni pada ketika tu dia just gelakkan lah nasihat yang diberikan oleh Pak Gad yang dah lama kerja kat situ. Lah, benda tak kena, kita tak tahu. Kita pun anggap benda tu hanyalah satu gurauan daripada mereka-mereka yang mungkin nak kacau kita ke apalah kan. Senior-senior ni kadang-kadang bila bergurau, dia gurau kasar. So kita mulakan di mana pada malam kejadian saya kena kerja seorang sebab rakan saya ni MC. Jadi semua checkpoint saya kena buat sendirilah, termasuk kawasan belakang store lama yang memang paling gelap di kilang itu. So Shadows just nak buat sedikit background berkenaan dengan situasi ni. Walaupun Hamid ni pada malam tu bekerja bersorangan kerana rakannya MC, bukanlah nak kata dia memang betul-betul seorang. Adalah guard-guard yang lain turut berada tapi berjaga di kawasan yang berlainan. Okay, so tak adalah dia seorang sangat, cuma kawasan dia jaga tu je yang dia bersorangan. So masa saya ronda dekat belakang store, saya terdengar bunyi macam orang berdengkur. Perlahan je bunyi je. Oh, teruk sangat kan. Biasalah orang berdengkur kan. Mula-mula saya ingat pekerja asing yang tidur dekat belakang store, sebab benda tu memang dah pernah terjadi sebelum ni. Jadi saya pun jalan secara perlahan mengikuti ataupun mengikori arah bunyi tersebut. Semakin saya dekat,
semakin jelas bunyi dengkuran tersebut. Tapi yang peliknya, bunyi tu macam datang dari atas. So dekat belakang store tu adalah rak besi yang agak tinggi sampai hampir dekat dengan bumbung. And saya berdiri betul-betul di bawah rak tersebut. Dan memang masa tu bunyi dengkuran tu tepat di atas kepala saya. Saya mula rasa lain macam. Bulu roma memang dah naik tak payah cerita. Saya pun angkat flashlight, lampu suluh, perlahan-lahan nak suluh ke atas. Tapi sebelum sempat saya suluh ke arah atas, walkie-talkie saya pun tiba-tiba berbunyi dengan kuat. Dan rupa-rupanya si Hamid ni dihubungi oleh supervisornya. Bila saya bagi tahu saya dekat belakang store, supervisor saya terus suruh saya keluar daripada situ secara cepat dengan nada suara dia yang memang lain macam, seolah-olah macam dalam ketakutan. Dan masa saya nak keluar daripada kawasan tu, bunyi dengkuran tu berhenti. Dan lepas tu saya dengar pula, dan lepas tu saya dengar bunyi perempuan ketawa secara perlahan yang datang dari atas kepala saya. Saya memang tak tunggu lama. Saya terus jalan laju keluar daripada kawasan tu tanpa pandang ke arah atas langsung. Bila sampai ke kawasan Pondok Guard, supervisor saya terus tanya satu benda. Kau suluh atas ke tak? Saya jawab, tak kan, dah kena suruh jangan buat. Memang saya tak buat lah. Masa tu, waktu Hamid bagi tahu yang dia tak suluh lampu tu ke atas, supervisor dia terasa teramat lega. Kenapa? So, mengikut kisah, supervisor dia pun menceritakan dekat Hamid yang beberapa tahun sebelum Hamid ni masuk kerja, ramai pekerja-pekerja pada shift malam katanya terserempak dengan satu makhluk yang selalu bertenggek di atas macam palang besi macam tu di bahagian store belakang. So mengikut dorang juga, ramailah yang dengar bunyi perempuan ketawa, bunyi orang berdengkur dekat dengan kawasan store tu. Tapi yang paling seram, semua orang kata benda tu tak pernah turun ke bahagian bawah. Dia hanya bertenggek dekat atas palang besi tu je, memerhatikan setiap gerak langkah orang yang berada dekat bawah. Sebelum supervisor si Hamid ni balik, dia sempat cakap, nasib baik engkau tak suluh atas. Dan sampai sekarang saya tak tahu apa sebenarnya yang ada di atas rak tu pada malam tu. Dan terus terang saya cakap, selepas pengalaman tu dah jarang saya buat rondaan di kawasan belakang store berseorangan. Melainkan kalau ada teman ke apa, barulah si Hamid ni akan buat rondaan di kawasan tersebut. So apa kemungkinan yang bertenggek dekat palang besi dekat belah atas tu, kat store belakang tu? Apa yang menghantui pekerja-pekerja kilang di Shah Alam ni, terutamanya pada waktu lewat malam, dengan bunyi perempuan ketawa, bunyi berdengkur? Tak adalah nak kata sesiapa di antara mereka ni terserempak dengan jelas. Ada yang nampak hanyalah bayangan sahaja, dan seperti mana yang dikongsikan, makhluk tu tak pernah berada di bahagian bawah. So Shadows harapkan kepada semua yang bekerja dekat kilang tu, tak tahulah kilang mana ni, berjaga-jagalah. Kok ada di antara viewers yang sedang menonton kebetulan pula memang pernah rasa macam kisah ni macam aku tahu kilang ni kat mana, mungkin korang kena berjaga-jagalah. Kalau terdengar bunyi dengkuran ke, terdengar perempuan ketawa ke apa, jangan suluh ke atas. Takut benda lain nanti yang korang nampak. Alright, kisah yang seterusnya, based on apa yang Shadows sekali imbas saat tengok kisah ni kan, agak pecah kepala agak bila baca balik. Sebab apa? Kisah ni dia banyak
tanda soal lah, senang cerita macam tu. Banyak benda-benda misteri yang berkait rapat dengan kisah yang nombor 2 ni. So kisah ni dikongsikan oleh seseorang yang hanya ingin dinamakan sebagai Faiz. Dan kisahnya bermula, Assalamualaikum Shadows. Waalaikumsalam. Saya nak kongsi satu pengalaman yang terjadi kepada saya semasa duduk menyewa dekat sebuah apartmen lama di KL beberapa tahun lepas. Apartmen tu sebenarnya biasa je, tak adalah mewah mana, tapi taklah buruk sangat. And saya pindah dekat situ atas sebab dekat dengan tempat kerja. Saya jenis yang tak suka sibuk dengan jiran ke apa. Bila saya balik kerja, terus masuk ke rumah. Tapi ada satu perkara yang buat saya rasa tak sedap hati. Tak sedap hati sepanjang duduk di kawasan tersebut. Jiran rumah sebelah. Dikatakan sepanjang saya duduk dekat apartmen tu, saya hampir tak pernah nampak jiran sebelah keluar pada siang hari. Tak pernah dengar bunyi TV ke, tak pernah dengar orang bercakap. Malam je, kadang-kadang saya dengar pintu dia buka perlahan sekitar pukul 2 atau 3 pagi. Agak kuat juga lah bunyi pintu tu terbuka, sebab kalau dah tidur pukul 2-3 pagi sampai boleh dengar bunyi pintu, memang kuat lah ceritanya. Dan katanya selepas mendengar bunyi pintu tu, kadang-kadang ada juga dengar bunyi langkah kaki dekat koridor. Kadang-kadang langkah tu berhenti depan pintu rumah saya. Ini kalau mungkin lah time dia balik lambat lewat malam ke apa kan, tengah duduk dekat area ruang tamu tengok TV ke apa, nampak lah bayangan tu. So mula-mula saya fikir biasa je lah, mungkin jiran dia ni kerja malam. Sampailah satu malam ni saya balik lewat kerja, dan masa keluar daripada lift saya nampak seorang perempuan berdiri dekat hujung koridor. Rambut yang panjang, kurus, berdiri diam menghadap tingkap. Tingkap mana dia tak berapa nak bagi tahu, tapi menghadap tingkap lah. Saya rasa pelik sebab dia memang berdiri tak bergerak langsung. Dan lepas beberapa saat, perempuan tu pun jalan secara perlahan masuk ke rumah sebelah saya. Dan pada masa itu saya fikir itulah jiran saya. Tapi lepas malam tu, bermacam-macam benda pelik yang terjadi kepada saya. Kadang-kadang saya dengar bunyi kerusi diseret tengah malam. Kadang-kadang ada bunyi ketuk dekat dinding bilik saya. Tok, tok, tok. Ataupun bunyi dinding yang bila tumbuk ketuk ke apa, bunyi bergema tu lah. Tapi bila saya cuba dengar betul-betul, bunyi tu terus berhenti. So pada satu malam ni, saya terjaga sebab bau busuk yang teramat sangat berada dekat luar rumah. So consider lah, si Faiz ni duk mencari lah mana datang bau tersebut. Bila saya buka pintu, saya nampak bangkai kucing depan rumah jiran sebelah. Bukan depan rumah dia lah, nasib baik lagi. So si Faiz ni nak jadi seorang jiran yang baik. Dia kata saya terus ketuk pintu rumah tu, tapi tak ada sesiapa. Pintu rumah jiran yang agak misteri tu lah. And pada masa tu juga, seorang pakcik di kawasan jiran tu, di kawasan hujung sekali, keluar and tengok lah dekat si Faiz ni apa yang sedang dia lakukan. And terus pakcik tu tanya, "Kamu tinggal sebelah ni ke?" So saya pun jawab, "Ya, saya duduk sebelah ni." Lepas tu dia tanya satu benda yang sampai sekarang saya masih ingat. Siapa yang buka pintu rumah tu? So si Faiz ni pun cakap perempuan yang duduk dekat situ lah, sebab itu apa yang Faiz nampak time dia balik daripada kerja tu. Dan terus muka pakcik tu berubah. Dia bagi tahu rumah sebelah si Faiz ni dah kosong hampir setahun. Katanya perempuan yang duduk dekat situ dulu dah meninggal dalam rumah. Management jumpa mayat dia selepas jiran-jiran komplain akan bau yang teramat busuk. Mendengar tu saya memang terus rasa sejuk satu badan, sebab saya sendiri pernah nampak perempuan tu masuk rumah tu. Dan malam tu saya memang tak tidur lah. Dan sekitar jam 3 pagi, saya dengar lagi bunyi pintu rumah sebelah buka secara perlahan. Dan lepas tu bunyi langkah kaki di koridor perlahan
menyerit dan langkah tu berhenti tepat di depan pintu rumah saya. Apa yang buat makhluk tu excited sangat berhenti depan rumah si Faiz ni? Kan? Ke dia kononnya nak beli rumah tu tapi end up tak jadi ke apa kan? So Faiz pun sambung, saya memang tak berani bergerak. Kemudian saya dengar suara perempuan tu berbisik secara perlahan dari luar pintu. Kau nampak aku kan? Oh. Saya memang terus keras dekat sofa. Dan esok pagi tu juga, lantaklah duit deposit sewa ke apa, saya terus pindah keluar. Dan sampai sekarang, saya tak tahu siapa sebenarnya yang saya nampak pada malam tu. Terima kasih Shadows Channel kerana sudi berkongsikan kisah saya pada kali ini. Sama-sama Faiz. So Shadows harap kalau sekiranya Faiz mendengarlah perkongsian kisah pada malam ni ataupun pada hari ni, mungkinlah pengalaman yang Faiz ni hadapi bukanlah satu pengalaman yang mudah untuk dilupai. Yalah, bayangkanlah korang tinggal di sebuah apartmen yang selama ni korang sangka jiran sebelah tu ada orang, rupa-rupanya tak ada. Dan kalau tak ada tu, just macam tu tak apa juga. Ini nampak banyak petanda-petanda yang menunjukkan seolah-olah seperti memang ada seseorang yang duduk di rumah sebelah si Faiz ni. Nasib baiklah makhluk tu tak buat apa-apa gangguan serius kat dalam rumah si Faiz. Dan nasib baik juga si Faiz ni tak adalah buka pintu rumah je nak check siapa yang berada di luar. Sebab kadang kita tak tahu bila bab makhluk halus ni, bila kita membuka pintu ke tingkap ke apa, itu boleh jadi kita membenarnya masuk ke dalam rumah kita. Alright, kisah yang terakhir untuk konten kisah seram subscriber merupakan satu kejadian yang aneh terjadi kepada Sabri. So Sabri ni dia seorang yang rajin lah mendaki gunung. So kepada viewers yang memang rajin hiking ke panjat gunung ke apa, ni cerita ni agak menarik untuk korang lah. Kot-kot ada pengajaran di sebalik kisah ni supaya korang lebih berjaga-jaga bila panjat bukit ke apalah Right. So kisahnya, Hi Shadows dan semua penonton, halo. Saya nak kongsi pengalaman yang jadi masa saya dan beberapa kawan mendaki Gunung Kerinci di Indonesia. Gunung Kerinci di Indonesia, bukan Bukit Kerinci dekat area Malaysia ke apa, tu bukit lain. Alright. So kami berenam dan semua memang dah biasa hiking. Jadi kami tak fikir sangat pasal cerita mistik gunung tersebut. Oh, so rupanya gunung tu ada cerita mistik. So hari pertama pendakian semuanya normal. Cuma suasana hutan dekat Kerinci memang lain macam. Sunyi dia terlalu sunyi. Kadang-kadang langsung tak dengar bunyi burung ataupun serangga. Dan malam tu kami camping dekat satu kawasan lapang di area hutan. Sekitar pukul 11 malam saya pergi buang air dekat kawasan yang di mana guide dah tunjuklah mana nak buang air semua benda tu. Sebelum saya jalan, guide sempat berpesan kalau dengar orang panggil nama, jangan jawab. So si Sabri dengan rakan-rakan diorang pun gelak je lah pada masa tu kan. Yelah, bila dengan member, bila tengah have fun, mana nak fikir bab-bab seram ni. So saya pun bawa lah headlamp dan jalan berseorangan diri masuk laluan kecil dekat hutan. Makin jauh saya jalan, makin tebal kabus dekat kawasan tu. Dan masa tu saya terdengar bunyi ketawa yang jauh dalam hutan. Saya berhenti dan cuba dengar. Lepas tu bunyi tu datang lagi, tapi lebih dekat. Saya mula rasa tak sedap hati dan terus cuba patah balik ke campsite. Tapi peliknya saya tak jumpa jalan balik. Semua pokok nampak sama. Kabus makin menebal. So saya pun panggil lah nama kawan-kawan, tapi tak ada sesiapa yang menjawab. Ni ada bila masuk hutan ada bahaya je kat sini lah.
Shadows tak tahu lah, mungkin, tapi Shadows rasa semua bab-bab camping ni akan ada satu pesanan yang sama. Sekiranya masuk hutan, jangan guna nama sebenar, gunalah nama panggilan. So macam Shadows, nama panggilan Shadows Batman. Tu dari dulu lagi, okay? So mungkin lah disebabkan si Sabri ni panggil nama kawan-kawan dia melalui nama yang betul, sebab itulah kod-kod tak ada sesiapa yang jawab. So masa saya tengah panik tu, saya nampak cahaya macam unggun api dekat celah pokok. Saya ingatkan campsite orang lain. Bila saya dekat, saya nampak beberapa orang duduk keliling api dan kesemuanya diam. Semua tunduk pandang ke tanah. Pakaian mereka macam orang kampung zaman lama. So saya pun cubalah tegur, tapi tak ada yang menyaut. Kemudian perlahan-lahan seseorang daripada mereka angkat kepala. Dan masa tu memang saya rasa badan terus lemah. Mengikut deskripsi yang diberikan oleh Sabri, yang salah seorang daripada mereka yang angkat kepala ni, mata dia hitam penuh dan senyuman yang teramat lebar. Memang sesuatu pandangan yang tak normal lah buat si Sabri. So apa yang si Sabri ni buat, dia terus berlari. Dan masa saya lari tu, saya dengar ramai orang ketawa dekat belakang saya. Tiba-tiba ada orang yang tarik beg saya dengan begitu kuat sampai saya terjatuh. Which rupa-rupanya guide si Sabri dan rakan-rakannya. Nasib baik guide yang tarik beg kau. Kalau makhluk tu yang tarik beg kau, dah satu hal, Mat. So dia memang tengah cari saya sebab katanya saya dah lama hilang. And bila saya tunjuk arah tempat unggun api tu, memang tak ada apa-apa langsung, kosong. So guide tu pun terus bawa saya balik ke campsite. Dan dia bagi tahu ramai pendaki pernah tersesat dekat kawasan tu. Dan ada yang kata mereka nampak kampung bunian dalam hutan kerinci. Dan disebabkan insiden tersebut, saya dah serik dan tak nak lagi mencuba memanjat naik Gunung Kerinci. Sebab kadang-kadang bila tidur, saya masih teringat wajah lelaki bermata hitam yang sedang senyum dekat saya dalam keadaan yang amat menyeramkan. Alright, gang baik semua. So begitulah 3 kisah seram subscriber yang dikongsikan. And sebelum Shadows tamatkan video pada hari ini, Shadows ingin mengambil peluang ni sebab ni berkenaan dengan mendaki gunung, buat hiking semua benda tu. Dan semestinya geng bayang semua ada terbaca satu kisah yang amat menyedihkan. Satu tragedi lah, senang cerita macam tu, dekat area Bukit Cangkat, di mana seorang remaja yang bernama Nur Izzati Humaira yang berumur 19 tahun, tak silap Shadows check. Yes, 19, yang pada awalnya panjat Bukit Cangkat dan lepas tu hilang selama 3 hari, tak silap Shadows. Maaf kalau ada salah silap sebab Shadows sekali pandang dia punya story ni kan. And since ada berkaitan dengan kisah yang terakhir tu, so dekat sini Shadows ingin mengajak kepada semua geng bayang ataupun viewers yang sedang menonton yang beragama Islam untuk mendoakan arwah Nur Izzati agar beliau ditempatkan bersama orang-orang beriman. Sebab selepas hampir 3 hari mencari, beliau telah meninggal dunia. Okay, so ialah satu kisah yang ataupun pengalaman yang agak tragedi lah, bila melakukan aktiviti yang disangkakan hanyalah aktiviti beriadah biasa, kan, mendaki ataupun hiking yang tak ada yang nak kata mencabar ke apa ke. Saya tak tahu area Bukit Cangkat tu macam mana. Mungkin mencabar, tapi apa yang pasti ialah bila benda macam ni terjadi, kadang agak menyeramkan jugalah bila kita buat hiking ke apa. Sebab Shadows pun minat buat hiking. So marilah kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah Nur Izzati Humaira. Okay, so Shadows harap geng bayang semua terhibur dengan kisah pada hari ini. And sekiranya geng bayang semua terhibur, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di kisah seram subscriber santai. Nama aku Shadows, and by the other side of Shadows, stay safe, stay healthy.
Assalamualaikum. Bye-bye, geng bayang semua. Tragedi.